546 Wong Grace Silmi จากมาเลเซีย Number 546 Wong Grace Silmi from Malaysia. Dia selaku pemegang rekod bagi sukan C ini dilakukan pada tahun lalu, dah 2 tahun sudah dengan 61.87, dan kita harapkan dia mengulangi apa yang dilakukan sebelum ini. Lemparan yang pertama, belum lagi dia melontar, tapi sudah pun dia memberikan amaran bahawa dia akan melontar dengan baik. Pusingan badan dengan baik, dengan tenang dilakukannya. Pusing yang cukup baik kali ini, memberikan satu lontaran yang cukup baik saya rasa. Satu lontaran yang diberikan tepukan, dibenarkan oleh pengadil. 8-3, walau bagaimanapun kita tunggu keputusan rasmi sebentar lagi. Satu balingan yang cukup baik yang dilakukan oleh Grace Wong. 63-83 bermakna dia telah pun mengatasi rekod yang lalu dengan 61-87. Dia diberikan semangat oleh para penonton. Dia melepaskan keadaannya untuk melakukan lemparan. Lagi sekali lemparan yang baik, lagi baik kali ini. Dia berpuas hati mengangkat tangan di situ dan diizinkan oleh pengadil. 65.09 ini kita nantikan balingan yang terakhir ataupun peserta terakhir untuk pusingan yang kedua ini. 65-45 lagi baik yang dicatatkan oleh Grace. Grace yang berada di tangga teratas sekarang ini untuk lemparan yang ketiga, yang kelima, yang keempat. Dia cuba untuk mendapatkan tempat yang lebih baik dari apa yang dilakukan, tetapi nampaknya dia begitu saja. Mungkin lebih rendah daripada apa yang dilakukan sebelum ini. Peserta negara 64-01 Mongkamon. Jadi dia berada pada tempat yang kedua. Grace sudah tidak dapat dicabar lagi sekarang ini. Sudah pasti pingat emas kepada Malaysia. Balingan terakhir kepada Grace Wong. Musingkan badan. Dia masih lagi mahu mencatatnya dengan terbaik bagi dirinya. Dan apakah dia berpuas hati dengan kedudukan itu. Dengan balingan yang terakhir itu juga dia berpuas hati. Tetapi sekarang ini dia pada berkedudukan yang pertama. Grace Wong 65.64.01 64.42 dan dia yang terbaik 65.41. Rekod baru bagi sukan C. Grace Wong berjaya untuk memungut lagi satu pingat emas kepada Malaysia. Itulah kegembiraan bagi Grace Wong yang sukar dicatat, sebenarnya sukar diberikan cabaran arena sukan C ini. Jadi tahniah kepada Grace Wong. Inilah Grace Wong menduduki tempat yang pertama, Mongkamon tempat yang kedua sebagaimana kebiasaan, tetapi kali ini Swetri Kausukri telah berjaya untuk memungut pingat gangsa kepada Thailand, sambil Nurul Hidayah hanya menduduki tempat yang kelima, ditinggalkan oleh peserta Myanmar Mo Tui Tui.